Bayangkan dunia tanpa satu negara pun. Hanya ratusan kota masing-masing berdikari. Namun, semua berkongsi satu bahasa. Mereka juga berkongsi perayaan dan Tuhan yang sama. Orang ramai menghadiri perhimpunan. Mereka berdebat, membuat keputusan. Kemudian pergi berperang sendiri. Kemasyhuran dalam sukan dianggap seperti pingat. Perhambaan adalah perkara biasa. Tiada siapa yang membantah. Yang penting, semuanya bergantung pada laut. Makanan, wang, sahabat, musuh. Semuanya tiba melalui air. Itulah Yunani, sebuah tamadun yang riuh, menawan dan pelbagai. Yunani bukan dataran rata, tetapi batu, bukit dan laut. Tanah pertanian sedikit. Jadi, mereka tanam zaitun, anggur dan bela kambing. Jalan raya teruk. Namun, laut adalah laluan pantas. Setiap lembah adalah dunia tersendiri. Sebab itu, bandar sering bertelagah, berdagang atau menakluk satu sama lain. Ingin hidup lebih baik? Bina kapal dan berlayar cari tanah. Ya, semuanya indah sekali. Namun, untuk bertahan, perlu bijak dan fleksibel. Jika anda lelaki dewasa, lahir di kota ini dan mempunyai rumah, anda adalah warga negara. Anda boleh mengundi, mendakwa dan memutuskan masa depan. Wanita di rumah, mereka dibanggakan tetapi tidak dibenarkan masuk politik. Ada juga orang asing, mereka bekerja, membayar cukai tetapi tidak ke mesyuarat. Dan ada juga hamba, mereka hanyalah harta benda. Susunan ini dianggap normal di sini. Tidak semua sama, tetapi setiap orang tahu tempatnya. Di Athens, ada satu idea mengapa tidak semua orang membuat keputusan bersama. Tiada presiden di sini, ada perhimpunan dan setiap warga boleh bersuara. Banyak mahkamah, mesyuaratnya terbuka dan undiannya rahsia. Jika seseorang terlalu popular, mereka boleh dibuang negeri. Namun, demokrasi bukan untuk semua. Wanita, hamba dan pendatang tidak terlibat dalam hal ini. Di bandar lain, raja atau orang kaya memerintah. Setiap satu ada model tersendiri. Sparta bukan hanya otot. Segalanya patuh pada disiplin. Sejak kecil, budak lelaki dilatih untuk terus hidup. Lelaki dewasa pula hidup tanpa kemewahan. Mereka makan dan berkhidmat bersama. Wanita di sini lebih aktif. Mereka mengurus rumah tangga dan tanah. Namun, kuasa tetap di tangan lelaki. Kota ini seperti kem tentera. Semuanya jelas, ketat, tanpa emosi. Keindahan dan seni tiada di sini. Yang penting adalah ketertiban dan kekuatan tentera. Hamba bekerja di lombong, rumah dan bengkel. Kraf rancak di bandar. Mereka buat pinggan, jahit baju, tempa besi. Di pasar ada segalanya, dari roti hingga minyak dan wain. Shilling ada pelbagai tanda, setiap bandar ada cirinya sendiri. Wain, keju, zaitun adalah untuk ekspor. Balasan mereka ialah bijirin dan kayu. Perdagangan guna laut, kapal lebih penting dari jalan raya. Siapa pandai berniaga, hidupnya senang. Jika tidak, mereka masuk tentera. Rumah-rumah di sini mengelilingi halaman. Di tengah ada dapur, tempayan dan roda pemintal. Zon lelaki untuk tetamu dan jamuan. Zon wanita pula untuk urusan rumah. Wanita menguruskan hal ehwal, membesarkan anak, menenun dan menjaga ketertiban. Perkahwinan diputuskan oleh keluarga. Mas kahwin pula adalah strategi penting. Pakaiannya ringkas dari bulu dan linen. Mandi guna minyak dan penyikis. Air dari perigi. Kehidupan tidak mewah tapi teratur rapi. Semuanya pada tempatnya. Budak lelaki belajar huruf, muzik dan sukan. Di Athens, utama ialah bercakap indah dan berfikir. Di Sparta, mesti kuat dan patuh. Selepas 18 tahun, mereka menjalani latihan tentera dan berkhidmat. Budak perempuan diajar di rumah, memasak, kraf tangan dan agama. Guru selalunya hanya orang yang dihormati. Tiada buku teks, mereka menghafal puisi dan cerita. Pendidikan bukan sekolah, tetapi laluan menjadi warga negara berwibawa. Roti, sup, keju, zaitun, bawang. Semuanya ringkas. Wajib ada wain, tapi dicampur air. Mabuk itu memalukan. Daging jarang dimakan, lebih kerap masa perayaan. Manisan berupa madu. Buah-buahan pula ara dan anggur. Mereka masak guna api terbuka. Tiada perkakas khas. Import bijirin penyelamat ketika gagal tuaian. Makan dan hidup di sini diajar sederhana. Hormati setiap suapan. Kuil dan dataran Yunani bukan sekadar indah. Ia juga direka dengan sangat teliti. Proporsinya dipertimbangkan supaya enak dipandang mata. Kuil-kuil itu dicat dengan warna terang. Walaupun kita biasa menganggapnya putih. Teater dibina di lereng bukit. Ini meningkatkan akustik bunyi. Dataran pula sering dibingkai dengan galeri. Semua binaan ini dibiayai oleh kota. Juga daripada sumbangan penderma. Seni bina di sini mencerminkan keindahan. Ia juga tentang kemudahan dan kebanggaan terhadap polis mereka.
Setiap kota, keluarga dan pekerjaan ada dewanya. Persembahan dilakukan di mezbah terbuka. Kuil adalah rumah dewa, bukan tempat pertemuan. Paderi ialah orang biasa, sering berkhidmat bergilir-gilir. Ada juga pelihat, namun keputusan akhir tetap pada manusia. Agama di sini adalah sebahagian hidup, kalender dan rutin harian. Perayaan, sumpah, permulaan kerja, semuanya bersama dewa. Tanpa mereka, tiada jalan. Orang di sini gemar mitos tentang wira, dewa dan raksasa. Kisah ini menjelaskan asal nama, tradisi dan kota. Penyair mengulang mitos, pelakon mementaskannya, pelukis melukiskannya. Setiap zaman ada versi tersendiri. Ini bukan buku teks, tetapi cara bicara hal penting, maruah, helah, cinta dan hukuman. Melalui mitos, rakyat faham siapa mereka dan mengapa dunia begini. Perayaan di sini adalah segalanya, sukan, teater, makanan dan muzik. Larian, gusti, lontaran, pemenang dapat kalungan bunga dan penghormatan seumur hidup. Untuk sukan Olimpik, peperangan pun dihentikan. Teater menarik orang ramai, dari pagi hingga malam ada tragedi dan komedi. Orang ketawa, menangis dan berdebat. Perayaan bukan sekadar cuti, ia bahagian penting hidup, di mana kota menilai dirinya. Setiap orang mesti berkhidmat. Yang kaya berbaju zirah berat dengan lembing. Yang miskin pula berbaju ringan atau di kapal. Infanteri berdiri dalam falanks. Ia seperti tembok perisai dan lembing. Di laut, ada manuver, rempuhan dan kelajuan. Perang adalah sebahagian hidup. Namun, ia juga masa sukar. Ladang musnah dan orang tersayang terkorban. Keputusan dibuat dalam mesyuarat. Kemudian mereka sendiri yang membayarnya di medan perang. Apabila tanah tidak cukup atau ingin kaya, orang ke laut. Ratusan kota baru didirikan dari Sepanyol ke Laut Hitam. Di sana, ada pasar sendiri, namun dewa, bahasa dan tradisi dikongsi. Mereka berdagang wain, minyak dan tembikar. Mereka menerima bijirin, kayu dan hamba. Laut seperti jaringan jalan raya yang dilalui bukan sahaja barang, tetapi juga idea. Maka, Yunani menjadi lebih besar dari sekadar satu negara. Orang Yunani mencipta cara berdebat, merawat dan menjelaskan alam serta sejarah. Mereka bincang apa itu keadilan, bagaimana kota berfungsi dan kenapa penting bertanya. Kemudian bahasa dan gaya mereka tersebar ke seluruh dunia bersama kota baru. Teater, dataran, undang-undang, malah perkataan kita, semua berasal dari budaya mereka. Kita masih hidup dalam dunia yang banyak dibina oleh Yunani purba. Jika menarik, langganlah agar tidak terlepas episod baru. Kami sajikan segalanya ringkas dan tepat.